Hari ni aku dekat ni Farida Kitchen ni, diorang buat buffet lunch RM10 weh korang. Tengok ni, dia kata setiap lagi 30 ke 40 menu. Tolong kak, kak sini ke buffet yang viral RM RM10 tu kak? RM10 saja korang boleh ambil semua jenis lauk. Ada laksa, mi kari, mi unsuk, paru, lala, sotong, semua tak ada limit. Semua Bayar ada? Semua sekali dengan air. Uish. Satu harga untuk semua. Untuk semua. Isnin sampai Ahad kita buka hari-hari lauk yang berbeza. Oh random lah, dia bukan hari-hari sama. Ya. Bukan setiap hari random, setiap masa pun random. Sini pun ada dessert juga Ada. Bagi sekali pencuci mulut. Hari ni pencuci mulut kita pengat labu. Pengat pun hari-hari berbeza. Pengat labu, pengat kacang hijau. Okey lah kak, boleh? Saya nak. Okey, satu boleh satu. Okey boleh kak, ambil terima sekali. kasih. Ambil sendiri semua. Boleh Nasi, ambil, lauk semua kau sendiri. Ni ni unlimited refill juga ke kak? Unlimited refill. Tak kenyang tak boleh balik. Oh, tak kenyang tak boleh balik. Aduh, Kenyang makan sampai kenyang. Kena makan sampai kenyang Ya. Kita ambil sikit, tuang kat sini. Ni, ini pun akak tu kata best seller, sotong sambal hijau. Banyak gila jenis sayur dia ada. So korang boleh pilih je korang yang suka sayur tu. Macam Mama ni kan suka sayur, korang ambil je. Jom kita ambil satu, kita cuba mi kari dia. Tengok ni korang, ni dia semua makanan yang Mama ambil daripada buffet RM10. Nampak ni. Nasi je, berbukit-bukit kau boleh ambil lauk dia weh. Ni, kita ambil mi kari. So, tunggu apa lagi? Jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. RM10 je. Dapat banyak macam ni. Makan puas-puas lagi. Tambah unlimited lagi. Memang bala sangat. Bagi aku bala gila. Kalau office aku dekat kat sini, hari-hari aku pergi. Korang nak datang sini, nak try makanan viral RM RM10 buffet ni, korang datang je dekat M Corp Mall, level LG, Farida Kitchen. Apa-apa pun, jom kita.